Perjalanan ke Polompong ambil masa 3 jam dari Kota Kinabalu. Rancang perjalanan anda. Welcome back to my channel Rafa Air Reza TV. Sekarang ni saya berada di Polompong Cabin. Jadi saya dah check in kat sini selama 2 malam. Jadi let's go guys. Jom kita tour cabin kita. Let's go. Berak dulu. Nice. Sing lah kawan. Okay guys, kat sini kita ada ruang tamu khas. Boleh chill and private sikit. Nice. Jom guys, kita tour bilik kita. Bilik pertama. Jom. Okay guys, inilah bilik pertama. Jadi bilik pertama ni kita ada katil queen satu dengan ada aircon dengan sitting area. Okay guys, korang boleh nampak sekarang ni saya ada dekat bilik nombor 2. Korang boleh tengok ada katil, ada aircon, ada towel. Lepas tu ada sitting area. Korang boleh duduk. Okay, lepas tu korang boleh chill, okay? Guys, cabin ni ada rooftop. Jadi let's go kita pergi kat rooftop ni. Ada korang yang suka barbecue, korang boleh tengok di sini ada barbecue. Kalau korang suka memasak, boleh masak di situ. Kita ada rice cooker, lepas tu kita ada air panas, kita ada sink, kita ada periuk kat atas tu nampak. Lepas tu sini ada pisau untuk korang potong makanan. Kat sini juga ada peti sejuk. Kalau nak basuh baju ada washing machine sini. Korang tengok ada washing machine korang boleh gunakan. Don't forget to subscribe and follow to our channel Rafa Reza TV. Now!